Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan resepi kek buah yang ringkas. Kalau musim perayaan ni memang lakulah kek buah ni. Okey, mula-mula kita panaskan gula dalam kuali. Ni ada 150 gram gula. Okey, kita panaskan gula sehingga jadi perang gelap guna api kecil. Kemudian masukkan air panas secara perlahan sebanyak 60 ml dan masak semula sehingga gula tadi itu larut. Seterusnya masukkan margarin sebanyak 170 gram. Kemudian kita kacau sehingga margarin itu cair. Okey, bila margarin itu dah cair, boleh masukkan mixed fruit sebanyak 300 gram. Kemudian kita masak sehingga mendidih dan biarkan sejuk seketika. Okey, bila adunan ni dah mula sejuk, bolehlah transferkan ke dalam mangkuk yang lain untuk kita gaulkan dengan tepung. Okey, nak bagi kek buah ni rasa dia agak-agak masam lagi, boleh masukkan jus oren lebih kurang 3 sudu besar ataupun boleh gantikan dengan sangkui oren. Kemudian kita kacau rata. Untuk bahagian tepung pula, ayak 250 gram tepung gandum bersama dengan 1 sudu kecil soda bikarbonat dan juga 1 sudu kecil krim of tartar. Okey, dah masukkan tepung ni, kemudian kita gaul rata sehingga semuanya sebati. Kemudian bolehlah pecahkan 3 biji telur kalau guna yang grade C. Kalau yang grade AB boleh gunakan 2 biji je. Pukul telur ni sehingga dia jadi kembang dan berbuih. Okey, dah siap dah kita punya telur ni, bolehlah masukkan ke dalam adunan tadi. Boleh juga masukkan sedikit susu pekat manis. Okey, dah masukkan telur ni, gaul lagi sehingga sebati. Sebelum tu saya dah siapkan loyang berukuran 7 inci yang telah pun siap disapu dengan sedikit margarin dan dialaskan dengan baking paper supaya bila kek dah masak nanti tu senang untuk kita terbalikkan nanti. Tutup loyang ni dengan plastik wrap ataupun aluminium foil supaya wap daripada penutup kukusan tu tak jatuh atas kek. Hiaskan dengan orange slice di atas kek supaya kek ni akan jadi lebih menarik. Kukus kek ni selama 2 jam. Sejam yang pertama kukus tu kita guna api yang sederhana besar dan sejam lagi tu guna api yang kecil. Okey, bila kek dah masak tu, tutup api, buka penutup tu dan biarkan kek atas kukusan dulu sehingga kek tu agak suam, barulah terbalikkan ke atas dulang ataupun pinggan. Sisik bahagian tepi loyang tu, kemudian barulah terbalikkan. Okey, ni dia kek kukus tadi dah pun siap dikukus. Okey, dia punya texture tu memang agak berderai, tapi tak apa, kita akan potong nanti. Okey, ni dia kek buah kukus tadi dah pun siap dipotong. Dia punya tekstur tu agak berderai dan rasa dia pun sangat sedap, masam-masam manis macam tu. Senang je kan nak buat kek buah ni. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.